Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita nak tanya kita punya member ni, apa sebenarnya makanan favourite dia di bulan puasa ni? Jom. Assalamualaikum Ali. Salam. Baru sampai ni. Baru sampai tu. Oh, kena interview sikit kau boleh? Interview apa? Time bulan puasa ni, makanan apa yang kau suka antara dua ni lah? Ini kalau berbuka lah. Makanan apa yang paling Mestilah buka takkan tengah hari. Ye. Nasi berani ke nasi kerabu? Nasi kerabu. Nasi kerabu. Nasi kerabu ke nasi tomato? Nasi kerabu. Nasi kerabu ke roti john? Roti john tu roti john cheese ke roti john apa? Cheese. Roti john cheese tu special ke tu? Alah banyak pula tanya kau. Nasi kerabu, nasi kerabu. Kerabu Nasi kerabu ke cucuk udang? Nasi kerabu. Okey, anak raya Okey, ni kan. okey. Nasi kerabu ke lemang dan rendang? Lemang ah, lemang dan rendang. Lemang dan rendang. Lemang rendang ke kuih lopes? Kuih lopes mana? Kuih lopes tu yang macam mana? Lemang. Lemang, okey. Okey, abang tahu tak, makanan-makanan yang saya sebut tadi tu semuanya tinggi dengan kandungan gula, kandungan garam, yang lemak-lemak yang tak sihat lah. And semua tu menyumbang kepada penyakit-penyakit yang tak baik, penyakit-penyakit yang bahaya. Okey, lalu. Jangan mana kau sampai kan. Kalau nak makan semua tu boleh, tapi kita kena amalkan superfood. Aku sarankan kau untuk amalkan, kejap kau ambil. Ni. Yang ni bagus. Ni ada untuk saya. Ada yang untuk kau nanti, benda lain lah. Yang ni kena pulang balik. Habis penat jawab tak dapat hadiah. Okey, bang. Terima kasih bang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.